sikit lagi kita buat masakan orang lama dengan mak saya. Tapi hari ni tetamu kita berbeza. Tiap-tiap kali kita jemput tetamu semuanya orang-orang muda tau. Yang ni Nasuha. Apa khabar Nasuha? Baik, khabar baik. Ini kenalkan mak saya, you can call her Nenek Salvia. Nenek. You can call me apa? Baik. Hari ni you nak belajar masakan kuih orang lama sebenarnya. So Mak, hari ni nak buat abuk-abuk, Mak nak terangkan bahan-bahannya dulu. Terangkan pada Nasuha. Saya nak buat abuk-abuk. Ni bahan utama. Sagu. Sagu apa? Biji sagu. Sagu biji. Dia ada biji. Sama, okey. Sagu biji. Kelapa. Yang ni kelapa satu biji. Okey. Gula Melaka. Gula Melaka. Okey. Daun lah bungkus. Tapi saya nak buat dua macam. Jadi satu bungkus, satu loyang. Okey, boleh. Jadi misalnya kalau awak tak ada daun, awak boleh pakai loyang. Faham. Boleh. Macam gitu senang. Senang. Dah tunjuk tadi kan. Tapi saya nak tunjukkan lagi. Mak, dia pun ada berniaga kuih. This cake. Dia cake kan? Cake ke? Ya, kek. Dia ada berniaga cake juga? Ya. Dia buat dekat TikTok. Ya, betul. Mesti pandai orang buat. Tak, sikit-sikit je lah. Tapi sekarang ini nak kena cuci. Kalau tak dicuci, awak masak satu hari tak boleh empuk. Faham. Dia Tak jadi. syarat gitu. Faham. Jadi nak kena cuci, nak kasih dia kembang. Okey Mak, kita dah cuci Sekarang sagu saya biji. potong dulu. Okey, silakan. So kita nak buat Saya ni. kasih contoh tapi awak potong. Mak kasih contoh dulu. Okey, boleh. Okey. So Nik, kalau nak pakai gula jenis lain boleh? Kalau bukan gula Melaka? Boleh? Boleh tapi ini lagi sedap. Faham. So you tengok hirisan dia kecil-kecil, tipis-tipis. Pasal nanti kita nak masukkan kat dalam kan. Kerasnya? So you nak kena slice it macam itu. Actually macam mana you start your business? Usually price of this bento cake is dalam $20 to $30. So it's quite expensive. Tapi saya tahu this cake is very essential bila people buat macam celebration, macam birthday celebration kan. So especially sebagai remaja, saya tahu yang remaja kan, diorang kan allowance diorang tak banyak sangat. So oleh itu saya buat cake saya sungguh murah. So $15 sahaja. Ya. $15. So bila murah then hopefully remaja boleh belilah kek saya. Ya. Abuk-abuk ni selalu Mak buat macam majlis macam mana? Untuk majlis apa? Semua macam Semua dia. Dia macam makan petang gitulah. Makan petang Kita gitu. orang kampung memang suka lah buat gini. Kalau ada macam rewang-rewang gitu. Faham. So far macam mana? How do you find preparing this? Okay, Quite easy kan? Quite easy. Cuma leceh lah. Kalau easy, saya akan pakai sirap. Sirap gula Melaka. Ada Ada. Okay. So like lebih cepat. Mungkin nanti you makan ni. Lepas tu you try sendiri pakai sirap and then you see whether beza tak. Because we never try pakai sirap. Betul. Taruh kat piring ni. So dah okay? Okay, so Nasuha dah potong dia punya, dah hiris semua gula Melaka dia. Sekarang Mak kita nak hancurkan. Okay, saya masukkan Alamak, airnya mendidih. Air dia masih ada lagi? Tak ada lagi? Kat bawah sikit. Sikit je. Sikit je. Awak Okay. boleh uli dengan tangan. Kelapanya campur. So campur kelapa pelan-pelan Ambil garam sikit. Garam. Tak ada Mana garam garam dia ni? tawar. Sini. Awak kan gaul kasi rata. Okay Mak, garam. Sikit aja. Tengok memang dia agak je tau. Ni orang lama punya style. Cukup? Okay. Roti masin. Untuk malam gerdal masin. Ni untuk rasa je. Kalau itunya apa? Kelapanya kempal awak kasi hancur-hancur. Okay. You tahu kempel tu apa? Clump together. Yes. Macam dah sama Apa You faham macam orang Jawa. You orang apa? Boyan. Orang tak, Boyan. tapi mak saya Jawa. Maknya Jawa. Bapak bapaknya Boyan. Sama lah. Dia Sama. pun mak Jawa, bapak Boyan. So, you boleh cakap bahasa Jawa atau Boyan?
Tak boleh lah. Tapi you macam pernah macam dengar teka-teka lah. Teka-teka. Teka je. That's the best way actually. Okay. Okay, sekarang nak campur ni? Nanti belum rata. Belum rata. Ni je. Masih ada lagi. Ni ada Kat lagi bawah lah. lagi banyak Ada lagi tu. sikit boleh kasi taruh lagi lah. Jangan waste lah. Orang dulu tak suka waste. Awak gawai sampai bawah ini tak ada kelapa. Kotak kelapanya tak rata dia. So ini warna sagunya warna hijau. Selalu mak buat putih. Sekarang ada orang jual gini. Oh. Ada merah, ada hijau, ada biru. Warna-warna lain Tapi yang original punya is putih lah. Dulu semua putih kan. Sekarang dah lain sih dia punya. So depending kalau you beli kat mana-mana, warna dia mungkin berbeza. Tapi tak kisahlah, sama je. Boleh? Boleh mak? Tengok. Cukup? Okay. Quality control jangan main-main. Ni lagi ada kat bawah. Lagi ada yang tak rata. Kalau dah rata dah. Dah? Boleh? Dah rata okey? Okey, jadi sekarang dia nak tunjukkan macam mana nak siapkan. Okey? Awak tahu bungkus? Tak. Mak Kali saya pun pertama. tak ingat. Bungkusnya gini ya. Ni tengok awak dulu. buat lain dia bungkusnya. Okay, gitu je. Bungkusnya lain. Tapi sekarang diorang jual pakai bungkus macam kuih koci. Gulanya mana dong? Gula. sorry. Okay, so taruh abu dia dulu. Sagu dia dulu. Okay, dekatkan sikit. Sikit je tengok. Oh, okay. Okay. Tertutup. Jadi ni terbalikkan gini ya. Tu. Baru dia jadi abuk-abuk. Wah. Saya pun dah lupa. Tapi diorang sekarang jual dia pakai bungkus macam kuih koci. Jadi ni kalau nak cantik kena gunting. Gunting ke atas. Tu dia. Oh, satu dah jadi ya. Okay, boleh? You try? Cuba. I tell you what, kita tepikan sikit. You cuba. I pun nak cuba. Tadi macam ni Mak, okay, mak buat lagi mak. Terbalik. Daun Oh, dia terbalik. Nanti macam mana nak tahu dia? Awak Macam punya, ini dulu Tengok ya, ini lain ya. Kasih gini. Oh, faham. Okay, mak. Aku pun tak tahu. Okay. So, middle tolak. Naik. Macam ni. Okey, kurang sini sikit. Macam ni. Terai lah. Macam ni Awak kena pegang gini, ujungnya gini. Jadi dia tak terbuka. Okay. Macam ni. Tengok. Okay. Kan? Kasih panjang gini. Dia punya sagu tak, dia nanti punya- kalau awak taruh, ini kurang Tak, maksudnya dia punya when you line up the sagu dia line up the gula tu. Jadi nanti bila dia jadi dia straight. taruh lagi atas ni. Okay, now you tak tutup. Gitu Okey. tutup. Okay, sekarang. Okay, then lipat. Okay, so mak tunjukkan ni mak lipat. Situ, tutup. Macam ni. Nice. Okay, betul. So Hancur sekarang saya buat. okay, so pin ni macam pin you selalu pin tudung lah. Okay, careful yes. Okay, just cut the top off. Gunting jadi cantik. Apa? Gunting macam ni. Yes. The other side can cut Gini some. guntingnya. Yes. Yay. Bagus. Okay, come. Let's do this some more
Mak, dah boleh kukus? Dah Boleh kukus? Boleh. Okay, let's go. Okay, so Nasuha, you help me. Kita nak kukus. Okay, Okay? boleh. Kalau uap dah naik, Dah naik tu. Okay, dah naik. Okay, bismillah. Alright. Okay, foi. What do you think so far? Macam tadi I dengar you cakap ni baik untuk ECA budak-budak kat sekolah secondary. Kenapa you cakap macam tu? Sebab saya rasa this sort of skill kan, dia macam tak common. Tapi dekat sekolah, diorang selalu like belajar macam DK Barat or like the, macam it's all like the DK Barat stuff which is very common in like tertiary level in ITE, right? Tapi benda macam skill lipat macam gini it's not common. So I feel like school should have like macam like bring your grandmother to school day. So and then so and then like the Gen Z boleh belajar skill macam gini dari nenek mereka lah. Okay, all schools dah DM kita, okay? We will bring our grandmother. Okay, so Nasuha, you dah boleh tutup. Okay, can. Nice. Okay, bila asap dah naik, kita tutup. Alright, so sekarang kita buat loyang punya version. Okay. Okay. Macam mana? Just taruh. Okay. You spread the whole loyang. Boleh. Macam ni. Lagi. Okay, lagi. Tipis. I rasa ni mungkin ramai boleh buat. Ya, sebab ni lagi senang kan. So kalau nak buat dengan nenek, buat yang lipat punya. Tapi kalau nak senang, nak cepat kan. Cepat, betul. This is buat very ni. fast actually. Yeah. Kalau nak lagi cepat, saya akan pakai sirap. You can try. Siapa yang orang Gen Z kat luar, orang-orang muda, you nak try pakai sirap. And then you ambil gambar, you tag us. Okay? Okay, lagi. Tag us kalau dah jadi, tag. Mesti jadi punya ni. Tapi you mesti nak try the original one. Dari you compare. Kalau tidak, you tak tahu macam mana sedap dia. Jadi ni nak taruh gula, saya akan contoh dulu ya, jangan taruh sekarang. Nak kukus pun taruh. Awak suka gula panjang ke gula bulat? The shape of the gula. Nenek pilihlah. Saya apa-apa, boleh. Kalau nak pakai gula bulat, gini aja. You put inside. Tengok tu. Nanti gulanya taruh kat sini. Faham. Kalau nak taruh gula, kena picit lagi. Kasih dia kalau gula deep. Panjang gini aja. Ya. Ini panjang. Tapi ni tak boleh buat sekarang. Kalau tu dah habis baru. Oh, buat satu-satu Mak. Ini kasih habis dulu baru kukus ni. Nanti gulanya meleleh. Oh, betul juga. Okey. Pasal dia kukus kat atas. So kita akan buat nanti bila yang tu dah siap lah. Boleh. Okay, so Nasuha, my mom kata dah boleh angkat. Okay. So I angkat and then you akan taste. Okay, what boleh. you made just now. Okay, boleh. Let's go. Let's go Bismillah. Awak angkat, awak tuang aja ya. Saya angkat saya bantu. Mom tuang macam ni. So macam gini ke macam gini? Sekali Bismillah. Asalkan jadilah boleh. Jadi. Bismillah. Tengok air dia banyak ni. Tos dulu air dia. Tengok. Oh, actually dia tak banyak sangat. So boleh. So dia suruh tuang macam ni. Boleh. Boleh. Nampaknya fizik saya berjaya. Kita air lagi ya. Okay, kita nanti saya ambil ni. Okay, Nasuha, you help me to bring this over. Okay, boleh. Okay, ada yang keluar-keluar tu. Careful panas lagi. Tak apa. Sekejap wait lah. Okay, boleh. Alright. Let's go. So sekarang saya nak tambah air. Dan kita masak the other version. Awak kasi gini sikit ni. Okay, boleh. Macam ni, betul? Betul? Ikut dia saluran. Oh. Nanti ikut ini jadi sama. Oh, faham. Oh, okay. Kok tak sama nanti tak cantik. Nah, sekarang awak boleh taruh gula. Okay, macam mana nak taruh gula dia? You selitkan aja ke dalam. Nanti saya ajar. Okay, boleh. Kamu kalau nak taruh gula ke segini. Buka dia punya. Okay, faham. Taruh seterusnya. Mana yang kurang dalam, kasih dalam. Kasih dah, okay.
Betul. Tutup gini. Jadi dia tak keluar. Push it all the way in, I think. Okay. Okay. Betul. Okay. Jangan kasih bekeca dong. Ni quality control. Okay, sekarang kita nak cuba. Okay, Nasrah, this is your first abu-abu yang you buat juga. Okay. Sama-sama dengan kita. Mari kita tengok dulu keadaan dia macam mana tu. Tengok warna dia. Tengok. Warna dia dah betul. Kemudian dia punya gula dia nampak sikit tu, dia macam curi-curi nampak gitu. Okay, you try. Tengok, I try. Nice cantik kilat lah. Wah, bagus lah. I try Okay, bismillah, makan. Macam mana rasa dia? Okey? Sedap. Bagus lah. Tahniah. Bagus mak. Sedap mak. Resepi mak. Power lah. Okey, so sekarang you dah buat, yang you dah rasa, macam mana pengalaman hari ni? Okay. Pada pendapat saya, amat susah. Cuma part lipat je. Tapi part lain senang lah. Sebab it's just cuci-cuci, then tambah dia punya coconut kan. Dia punya kelapa. So part tu senang. Cuma yang lipat tu, kalau tak buat... harus belajar macam in real life dan tak boleh belajar dari macam YouTube ke apa. Okay. So kalau ada macam nenek kan, then at least nenek boleh tunjuk-tunjuk. Tapi kalau belajar macam YouTube ke apa tu like susah. So that's why you should have like bring your nenek to school day. Yeah, kan? Betul tak? I also want to try. Let's open up. Selalu I buat warna dia putih tau. So this one, tengok. It's your first like green one ah. The first green one. Tengok dia macam chewy, then dia tak terlalu manis I would say. Like the coconut like balance everything out. It complements the punya gula Melaka. Tapi kalau nak buat gini, cara bungkus gini lah. Jangan, sekarang diorang dah bungkus macam ke koci gitu kan. Dia punya gula sikit. Kalau bungkus gini gulanya banyak. Macam sticky-sticky Mak. Sedap. Power. Kita kalau letak gula Melaka lebih lagi power lagi. Sedap. Ya, Mak, try. Mak saya jarang makan dia punya masakan begini, tapi kalau dia cuba maknanya okey tu. Sedap. Kalau saya masak, saya tak tahu apa sedap ni. Betul. Dia kita yang nak kena kasi di komen. Pasal seorang lama punya, diorang tak akan cakap masakan diorang sedap. Humble. Kita yang yang perlu, kena puji. Betul. Okey, sebenarnya bila kita kukus, kita perlu tunggu 40 minit yang bersih tadi. Tapi yang ini saya rasa tadi macam lebih, mungkin 30 minit kita dah siap. Okey, so kita tunggu loyang tu siap. Okey. Tengok tu. Ini your ciptaan ni. Nice. Dah, saya rasa dah mak. Boleh. Okey, so dua-dua dah siap. Versi yang kita balut dengan daun dan juga versi loyang. Nasuha, you dah buat dengan nenek kan? Sepanjang you buat ni, apa pelajaran yang you dah ambil yang mungkin your generasi boleh tahu? Pada pendapat saya rasa bila buat kuih-kuih kena banyak bersabar. So saya rasa bila tengah lilit kan, kena sabar, kena have the mindset that practice makes perfect. So selalu harus
buat more often lah, I would say. Yeah. Okay. Itu betul sekali Bila you lihat cara orang lama buat kan, boleh tak you komen sikit tentang dia punya teknik dia yang mungkin hari ni you belum nampak ke apa? Okay. Yang ni kali pertama saya nampak yang kena pakai lidi dia. Tengok. Lidi dia ni first time saya tengok kena macam pakai tudung kan. Macam pakai tudung ni. Yeah. So I would say ni teknik terbaru saya nampak. Okay. Yang interesting kan? Interesting. Mak, mungkin Mak nak beri pesanan pada Nasuha dan yang lain kalau nak buat. Inilah kata-kata akhir ya. Misalnya kalau tak ada daun, boleh pakai loyang gini boleh, bungkus boleh. Jadi kalau macam awak nak niaga ke nak apa, saya izinkan. Power. Boleh. Bento cake nanti. Kita buat bento cake bagus idea. Idea ni banyak tau. Ini kalau pakai mangkuk pun boleh. Misalnya kalau awak nak jual kan. Pakai mangkuk tengah-tengah tak gula. And then bila buka kan dia macam lava cake. Kan? Tapi kalau ada yang besar sikit lah. Faham. Kebaikan ni bawa orang muda. Senang tak payah potong kan. Dia dah tahu apa dia nak buat. Okey, jadi terima kasih Nasuha kerana bersama kita, dan Mak terima kasih kerana kongsi resepi. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih. Dan bagi yang lain, kalau you dah try, tolong ambil gambar, tag all of us. Jadi mak saya boleh tengok dan kita pun boleh tengok macam mana you buat, sama ke tidak. Dan mungkin you boleh follow Nasuha. What's your social media handle? Caketastrophic. You can you just type cooking with Nasuha will come up. My name. Yeah. Okay, like and share semuanya. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.